Cara jimat petrol dengan mudah dan percuma. Bila harga petrol naik, kita memang tak boleh nak buat apa. Sebab itu bukan kawalan kita. Jadi, apa yang kita boleh buat ialah cari cara macam mana nak jimatkan penggunaan petrol. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan macam mana cara untuk kita jimatkan petrol dengan mudah dan berkesan. Kalau korang guna cara ini, insya-Allah penggunaan petrol korang akan lebih jimat. Pertama, jangan tekan minyak selepas kita start enjin kereta. Ada orang suka buat macam ni. Start enjin kereta je tiap-tiap pagi atau bila-bila start enjin kereta je terus tekan minyak. Langkah ini tidak perlu sebenarnya sebab enjin kereta kita ni biasanya dia ambil masa lebih kurang 20 hingga 30 saat untuk stabil. Bila kita tekan minyak terlalu awal, iaitu selepas kita start enjin, ECU biasanya dia akan bagi signal untuk pump minyak petrol tu lebih sikit. Perbuatan seperti ini akan menyebabkan penggunaan ataupun pembakaran petrol yang sia-sia. Kedua, jangan tekan minyak dengan kuat dan agresif semasa kita baru hendak mula bergerak. Memang seronok layan pickup kereta ni, terutama kereta-kereta sekarang ni semuanya ada top-top yang tinggi. Tapi tahukah anda, pada masa tu juga penggunaan petrol kereta kita menjadi semakin tinggi. Jadi cara yang betul ialah kita kena tekan pedal minyak kita itu dengan lembut dan perlahan. Cara ini memang boleh bantu jimatkan penggunaan petrol kereta anda. Ketiga, jangan selalu tekan brake. Semakin banyak ataupun semakin kerap kita tekan brake, semakin banyak atau semakin tinggi minyak kita terbakar. Macam tak logik kan? Kalau kita pandu kereta, sekejap kita tekan minyak, sekejap kita tekan brake, lepas tu kita duk ulang lagi. Okey, perkara ni atau perbuatan seperti ini boleh menyebabkan penggunaan petrol yang tinggi sebab semasa kita mula bergerak, semasa itu penggunaan petrol ataupun minyak yang terbakar lebih tinggi berbanding apabila kita maintain kelajuan. Jadi, tolong maintain anda punya kelajuan dan jaga jarak dengan kenderaan yang lain. Kurangkan guna brake dan pandu secara berhemah. Yang keempat, tolong jaga tekanan angin dalam tayar kita. Percaya tak? Tayar yang mempunyai tekanan angin yang kurang boleh menyebabkan penggunaan petrol kita semakin meningkat lebih kurang 3 hingga 5%. Jadi, tolong cek tekanan angin tayar kereta anda dengan kerap. Lebih kurang 2 kali seminggu boleh, setiap bulan pun boleh, ataupun mengikut jadual anda sendiri. Kelima, tolong jangan memandu dengan laju. Tahukah anda perbezaan kelajuan 90 km per jam dengan kelajuan 120 km per jam mempunyai perbezaan penggunaan petrol yang agak tinggi dan agak ketara, lebih kurang 20 sehingga 30%. Nampak tak? Perbezaan dia sangat besar dan sangat ketara. Jadi, tolong pandu perlahan. Jaga kelajuan anda, ikutlah kelajuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, tolong jangan buka tingkap dengan seluas-luasnya semasa kita memandu laju. Kalau kita memandu secara perlahan, lebih kurang kelajuan 40 km, 50 km, itu tak ada masalah. Tapi apabila kita memandu dengan laju dan kita buka tingkap dengan besar, dengan lebar, dengan luas, memang boleh menyebabkan penggunaan petrol kereta kita meningkat. Sebab apa? Sebab angin yang masuk ke dalam kereta kita semasa kita memandu laju tu akan memberikan kesan drag. Atau nak lebih senang faham, ibarat kita gantung satu payung terjun di belakang kereta kita. So apa yang berlaku, rintangan akan menjadi semakin tinggi, kereta kita menjadi semakin berat, penggunaan petrol pun akan bertambah. Yang ketujuh, jangan isi beban ataupun barang yang terlalu berat di dalam bonet kereta kita. Barang-barang yang tak guna ataupun yang tak diperlukan, tolong jangan simpan di dalam bonet kereta kita. Contohnya, peralatan ataupun toolbox yang besar dan berat, ataupun subwoofer yang besar dan berat, ataupun bag golf kita ke,
tolong jangan simpan dalam bonet kereta kita. Kenapa? Sebab benda-benda ni akan menambahkan beban kepada kereta kita dan menyebabkan kereta kita menjadi berat. Kesan dia, lagi berat kereta kita, lagi tinggi petrol akan dibakar. Jadi, kalau korang nak jimat minyak, korang tak perlu nak beli alat-alat yang pelik. Contohnya, ada orang beli magnet, ada orang beli spark plug racing, ada orang beli stiker-stiker ajaib yang tampal dekat tangki minyak tu. Korang tak perlu sebab alat-alat ini sah-sah hanya membazirkan duit korang. Apa yang korang perlu buat hanyalah ubahlah tabiat ataupun cara pemanduan korang sehari-hari itu. Confirm minyak akan jadi lebih jimat. Kalau korang nak saya buat video tentang tips automotif yang lain, sila komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel kami.